ekor, tom yum. Abang tom yum apa? Abang? Tom yum apa? Seafood biasa, daging ayam campur. Tom ye. Ain nak order macam mana? Bunyi baby. Macam mana? Malu dek. Malu. Kau lebih lah. Tengok tu. Malu. Ha? Magah-agah dia kan. Betul dia malu. Dia pusing belakang. Sama lah baju dengan ayah. Kalau masuk. Anisi sendiri. Boleh. Seekor kecil-kecil. Tiaw lakna. Dia kungfu. Kungfu. Nak makan apa? Buttermilk, tom yum dengan nasi putih. Bang. Baby. Dia pergi salam. Keadaan menunggu. Betul dia punya orang datang merisik. Situasi dia. Suasana menunggu ketibaan orang datang merisik. Oh, tak boleh. Kita relax. Cik Ija dah tak boleh duduk dah. Aida macam nak terberak. Sila masuk. Anda kerja? Dia cuba nak cuti kan. Thank you. Lagu ni. Allah, macam mana lemak. Alfred ni dah. Malu saya, malu. Jangan ambil gambar saya malu. Dan jaga adat. Itu pun tak pernah buat adat macam ni kan. Kalau ikut adat, masak macam ni. Itu pun dah tak upah dia kan. Tapi tak perlu. Kalau ikut dulu merisik ni orang punya badan tu tak tahu lagi dia asalkan mak kita tanya mak merisik dia. Tanya tak bisa. Ketibaan. Nak tanya kat rumah. Mira pergi makan ni tak bani. Bukan air. Ni air mak. Batang besan. Confirm besan. Confirm besan. Dah aku terima sebab confirm. Terima. Sama kawan. Wow, saudara. Ni dua orang ni kenapa tak makan ni? Baby dekat pucuk dengan Aju. Pijah. Lama tak jumpa Pijah. Kat pizza kat IKEA. Cakap aku dah telefon majlis lah, aku nak kerja IKEA. Tak apalah. Jom baby jom.
Baju kelawanya kan. Macam makcik lakon lah. Kenapa pakai baju kelawar? Aida, bukan dengan sembang yang main-main telefon. Ya, aduh. Apa? Ya Afla. Afla tengok ini nenek ni. Makan ni. Adik, peace. 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 Kita cakap ni. Kat dah ni dia rakam ni. Channel peace. Ke sana mana berani peace-nya tu. Apalah, siapa tu? Masuk Arif. Amin. Ni, Amin ni. Tangan mana tangan? Atuk ni jangan. Atuk dalam lagi. Oh, tak boleh lagi? Atuk lah tak boleh lagi. InsyaAllah. Elok-elok. Ya dah insyaAllah. Oh, kau seorang je naik kerja ni? Ni kakak dia bawa dia dah mengantuk. Okey. Bye-bye. Bye Afla. Baby kat mana baby? Baby dengan siapa tu? Baby dengan Maklum. Maklum. Ada penat. Oh, tu dia takut juga. Ngantuk dia jadi. Takut? Aura. Dah okey kot, dah okey dah. Takut dia ngantuk jadi. Pergi Putrajaya lah, lambat dah baliknya. Bukan lagi makan, ada di rumah Pak Saudara dia. Dia dah balik dah, dia pergi makan. Tadi dia datang lah. Makan tak ajak kita. Kan? Makanan. Air kereta. Siapa punya bija? Oh, bija. Mana? Aida, ni boleh jahit ni? Ha? Boleh jahit tak? Apa jahit? Tak tahulah apa. Dia tak Boleh ada tu, replika. Aura. Baby dengan siapa tu? Dengan opah ke? Opah. Baby dengan opah ya. Opah. Baby dengan opah. Baby tinggal ya. Baby tinggal ya. Nenek balik. Nenek balik. Baby tinggal. Bye bye. Bye bye baby. Ada orang nangis tu. Tinggal baby. Baby tinggal. Bye bye. Baby tinggal. Kenapa tak payah mandi pula? Kenapa tak payah mandi pula? Okay, bye bye. Bye bye. Kenapa tu Aura? Tak rekod tadi kan? Betul lah. Dengan adik. Bye adik, saya adik. Bye adik, bye. Oh tak nak. Jealous. Dia jealous tengok mama dia pegang adik. Malang. Ya. Apa tengok nenek? Menggelinyang mau tak lengok. Tak boleh dah ke? Tu tengok. Peace. Bye bye. Bye. Muka tu jangan. Kenapa tu? Ya. Senyum. Ini pula ni. Senyum. Tengok pun stres. Okey, jom.
Kalau ikut dulu berisik.